Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Amir Zainuddin. Macam biasa, kita di segmen Sit Next to Me dibawakan khas oleh Murtabite di Aperture Cafe di TTDI. Mana kalau kita tengok tempat dia cantik, penuh dengan lukisan-lukisan hebat. Jadi macam biasalah, segmen Sit Next to Me ni kita borak-borak santai tapi penuh dengan inspirasi. Jadi tetamu kita pada hari ini bukan calang-calang lah. Seorang legenda badminton negara, pernah menjadi pemain nombor 1 dunia pada satu ketika dahulu, pernah membantu skuad negara merangkul kejuaraan Piala Thomas pada tahun 1992, pernah menjadi 2 kali juara di Sukan Commonwealth pada tahun 1990 dan 1994. Beliau juga merupakan juara di Terbuka Malaysia 3 tahun berturut-turut pada tahun 1990, 91 dan 1992. Jadi pada hari ini kita bawakan khas tak lain tak bukan Datuk Rashid Siddiq. Apa khabar Datuk? Baik, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudi datang ke segmen Sit Next to Me saya ni. Macam biasalah kita borak santai Datuk hari ni. Terima kasih sudi jemput saya. Alhamdulillah. Saya pertama kali ni saya buat ni. Alhamdulillah. Oh, pertama kali Tak ada orang yang tak jemput saya. Jadi saya rasa bangga, rasa berbesar hatilah dapat duduk sebelah dengan Datuk, bukan senang. Saya ni generasi yang ketiga lah, saya rasa. Datuk Rashid, lepas tu zaman-zaman era, saya generasi ketiga lah pada Datuk Rashid tu. Okey. Jadi Datuk, kalau orang kata nama Siddiq Brothers ni, kan, anak-anak Siddiq, kalau kita kata satu Malaysia lah, bukan saja daripada golongan yang bermain badminton, tapi orang golongan-golongan awam juga, kesemuanya kenal. Daripada Haji Siddiq sendiri, Datuk Misbun, Datuk Razif Jalani, Datuk Rahman tak ada? Tak ada. Coach Rahman sendiri dengan Datuk Rashid sendiri, semua orang kenal. Jadi memang nama yang tak asing lagi lah sebenarnya, Datuk. So apa sebenarnya dikenali daripada dulu sampai sekarang ni, apa Datuk punya orang kata perasaan tu bila sampai sekarang ni orang kenal lagi? Ini semua ni berkat daripada doa mak bapak lah. Dan terutama sekali saya kena berterima kasih kepada arwah bapa yang telah kenalkan kita adik-beradik semua sukan badminton. Mungkin kalau kita tak ada berkecimpung dalam sukan badminton ni, orang tak kenal kita. Ini berkat daripada bapa yang memang minat sukan badminton ni, dan dia kenalkan kita dan terus suruh kita berkecimpung dalam sukan badminton ni sampai ke peringkat kebangsaan. Yalah. Tetapi mana tahu kita sampai ke peringkat antarabangsa. Datuk Haji Siddiq ni, arwah bapak lah kan, dia ni pemain badminton ke dulu? Sampai dia boleh nak bawa anak-anak dia main badminton semua ni? Dia dulu pemain badminton, tetapi dia main badminton lewat. Okey. Dia lah bukan kecil-kecil badminton, tak ada. Bila belasan tahun. Dia baru minat badminton. Kalau macam dulu memang kampung mana ada banyak kemudahan, kan? Betul. Itu kalau main dekat Banting tu pun court ada 2 court je. Dia orang ramai. Kalau kita nak tahu banyak kan, macam generasi saya mungkin yang atas-atas saya sikit, kita kenal keluarga Siddiq ni banyak daripada komik. Anak-anak Siddiq, kita sampai beli CD dekat sekolah dulu kan. Kita beli CD, kita tengok, kita minat lah. Kita tahulah kampung tu dekat Banting, training tu dekat luar rumah, tepi rumah. Lepas tu ada macam reban ayam lah, kena denda. Betul ke? Real ke benda tu? Itu betul, itu real tu. Reban ayam kat belakang rumah. Kat tepi rumah tu ada court badminton, ada satu court badminton. Dulu mula-mula tu tanah. Dulu tanah. Dulu tanah je, tanah dengan bapak buat tu. Lepas tu daripada tanah tu terus kita naik taraf lah, simen. Okey. Tapi kan angin kan kat luar tu. Memang ada angin lah. Memang ada angin pun kan. Memang ada angin. Kita main kalau nak sedap main lepas hujan. Lepas hujan dia angin tak ada. Lepas hujan angin tak ada. Okey. Tapi kalau lepas hujan tu kita kena lap court tu lah. Kena lap lah kalau tak jatuh lah. Kita lap dulu sampai kering tu. Baru main. Yelah. Itu. Jadi Datuk, kalau kita tengok lah kan, daripada Datuk Misbun, Datuk Jalani, Razif, Datuk Jalani, Coach Rahman sendiri dengan Coach, gap tu kan jauh kan.
dengan Datuk Misbun tu sendiri kan. Jadi Datuk ni kira macam dulu tu mula bermain tu memang ikut abang-abang ni lah kan. Saya ikut pada inilah. Memang kalau yang mula-mula naik tu Razif. Okey. Razif yang mula-mula naik, dia juara bawah 12 tahun. Bila dah juara bawah 12 tahun MSSM tu, dia yang pergi ke KL dulu. Okey. Lepas Razif jalani. Okey. Dia jalani pun juara MSSM bawah 12. Lepas jalani baru Misbun. Oh, Misbun ni lambat. Misbun lambat. Tapi kalau kita tengok dalam combat tu dia kan macam nakal sikit. Tu. Memang Dia nakal lah. Memang kreatif. Memang kreatif sikit. Dia memang kreatif. Dia suka macam budak-budak kampung. Okey. Suka mancing, main layang. Tak minat sangat lah mula-mula dia training ni apa semua dia kan. lebih pada bola. Datuk Misbun ni lebih kepada main bola. Main bola. Okey. Itu. So bila dah adik-beradik macam Razif dengan Jalani tu Dah pindah. dah pergi ke KL, baru dia betul-betul badminton. Rasa tercabar lah sikit. Itu. Faham. Sebab apa? Sebab kalau dia badminton tak bagus, dia tak boleh pergi KL. Yelah dia nak keluar. Dia nak keluar. Nak keluar daripada kampung tu. Adik-adik dah keluar pergi KL, takkan dia tak nak. Jadi nak tak nak dia kena training lah. Kat situ lah dia kena betul-betul training. Jadi kalau memang kalau orang kata Haji Siddiq ni dia buat apa je dulu? Ada pula masa nak berlatih anak-anak semua tu. Dulu arwah bapak dia dulu kerja kampung. Lepas tu bila time saya kecil-kecil tu dia pukul 4 pagi, 4.30 torek getah dengan arwah mak. Okey, arwah mak pun torek getah sekali. Dekat rumah sekali ikut sekali. Masa tu pakai lampu yang tu letak dekat kepala tu, lampu pelita tu. Kat situ. Oh, masa tu macam tu je kan. Lepas tu kalau kita hujung minggu, hari Sabtu, hari Ahad, pukul 8 pagi yang getah tu dah sampai dekat mangkuk tu, kita pergi ambil. Ambil kumpulkan getah tu. Oh, jual lah, untuk jual. Lepas tu pergi ada tokek Cina ambil lah. Okey. Tu. Dia kena tolong juga. Ada kalau hari Sabtu Ahad lah. Faham. Tapi kalau hari biasa kan sekolah. Faham. Jadi diorang macam arwah Haji Siddiq ni, lepas dia menore apa semua tu, baru dia kejut start training ke macam mana selalu? Itu dia kalau kita training, kalau bila time sekolah training kita petang lah. Petang lah. Kalau Sabtu Ahad pagi lah. Pagi petang. Macam tu. Dalam adik-beradik lah, siapa yang kau kalau kecil-kecil dulu paling rajin? Dia kalau paling rajin dulu Razif lah. Oh. Razif dia favourite lah. Dia tak ada nakal-nakal, tak ada pergi kebun apa benda semua dekat rumah je. Dia ikut je cakap arwah bapak ni. Itu macam Misbun Jalani semua pergi kebun, lasik burung lah apalah, main kampung pun semua kan. Razif tak ada. Coach macam mana dulu? Kurang. Saya ikut abang lah. Abang ajak pergi lah. Macam tu lah. Kalau dia ajak mancing, kalau mancing kan? Kalau dengan Misbun ikut dia, suruh kutip batu. Dia nak lasik burung, cari batu kutip. Bagi dia batu? Bagi dia batu ke apa ke. Untuk dia lastik lah. Kita tolong kutip. Tolong kutip batu, bagi dia batu, dia lastik burung. Lepas tu, tak boleh bising. Senyap. Macam tu. Masa kan kecil kan. Macam tu lah. Kena senyap je lah. Senyap je. Tak boleh bagi tahu bapak ke apa. Kalau bising dia mengamuk sebab nanti burung lari. Okey, burung tu lari. Kalau bising. So kena senyap, jalan pun senyap kalau dia nak lastik tu. Sekarang zaman sekarang dah tak ada. Experience kan tak ada. Sekarang dah tak ada. Itu tapi kadang-kadang kalau kita keluar pun bapak tak tahu lah. Kalau bapak tahu memang tak baginya. Kalau saya memang tak bagi, kecil lagi kan. Yelah. Tapi seronok nak ikut abang-abang. Seronok lah. Bila abang ajak kan. Betul. Lepas tu apa ni, reban ayam tu. Kan. Reban ayam ni maksudnya dia macam denda Reban ayam ni, kita punya reban ayam ni 2 tingkat. Okey, 2 tingkat. Bukan 1 tingkat je, bawah je, 2 tingkat. 2 tingkat? Atas ada, bawah ada. Besar reban ayam dulu. Jadi memang kalau macam kena ada masalah bapak tak setuju ke apa ke, memang dia suruh duduk dekat dengan reban ayam tu? Ya. Reban ayam kita memang belayam, banyak belayam, lepas tu itik pun ada. Itu. So kalau macam kita dulu, kalau nak makan telur apa semua, bela ayam telur. Lepas tu kutip telur tu je lah. Tiap-tiap pagi kita memang kena makan
telur ayam setengah masak. Dia masak ni selalu sebelum pergi sekolah. Yang selalu masak ni memang Arwah mak lah. arwah mak lah. Memang. Hari-hari masak. Hari-hari mesti ada telur setengah masak 2 biji. Okey. Sebelum pergi sekolah mesti kena makan. Memang wajib lah kena makan lah telur setengah masak tu. Lepas tu kalau malam sebelum tidur mesti kena minum susu. Okey, tu memang dah Itu memang rutin. Semua kena minum. Semua kena minum. Kalau dah tidur pun kejut suruh minum. Susu apa? Susu kalau dulu susu apa? Susu Dumex lah. Dulu Ikut je lah. susu lah. Dulu lah. Kalau sekarang macam-macam brand kan. Masa tu fikiran bapak masa tu macam untuk kasih kuat lah. Mungkin kalau pandangan dia untuk kasih kuat tulang apa semua kan. Untuk kesihatan. Kalau telur setengah masak untuk kekuatan tenaga lah, bagi tenaga. Macam tu lah. Arwah Haji Siddiq ni orang dia macam mana? Garang. Kalau kita tengok tu memang garang lah, tegas apa semua kan. Kalau tengok dekat komik tu, lebih kurang macam tu lah. Dia lagi garang. Lagi garang? Kat komik tu dia kira macam tapis-tapis lagi. Okey. Kalau tengok kan memang lagi garang lah. Okey. Lagi dua tiga kali garang lah itu. Datuk pernah cerita kat saya, Datuk Haji Siddiq ni, dia punya baju apa semua sampai kena rebus apa semua tu. Betul ke? Lepas tu dah basuh tu, gosok. Baju t-shirt ke apa ke, memang dia kemas. Dia pergi keluar mesti ta'in. Arwah Haji Siddiq ni. Tak ada selekeh-selekeh macam kita tak tu. Boleh, tu baju lepas-lepas tak ada. Ta'in. Kemas, rambut tak panjang, pendek je. Faham. Itu bila dekat anak-anak tu tengok Mezbon semua, rambut panjang, itu dari rimah tu. Yalah. Tapi tak apalah, kita dah besar kan. Kalau masa time kita kecil sekolah lagi tu, pergi gunting rambut kan. Ada abang pergi gunting rambut, dia trim je. Dia tak puas hati, suruh pergi lagi. Kena lagi? Pergi lagi, suruh pendekkan lagi. Faham. Dia punya disiplin je tu. Disiplin tu disiplin dia memang. Baguslah sebenarnya. Tapi memang zaman dulu tu, didikannya tu macam gitu. Memang je tu. Memang kalau tegas. Nampak dia tu takut jugalah kan. Tegas, garang. Kalau dia tidur tu, kat rumah tu, tak boleh bising. Tak boleh bising? Kalau bising, lepas tu mak panggil, duduk sebelah dia. Dia duduk sebelah arwah bapak ni. Kalau duduk sebelah dia tu maksudnya dia dah marah tu. Marah tu. Sebab bising. Tapi lepas tu slow pergilah. Dia dah tidur. Kenangan dia tu kan. Itu. Banyak kenangan. Dia punya garang itu. Kalau sekarang tak ada anak-anak. Yelah. Tak sampai macam tu. Dia punya takut tu lah. Takut dia. Tapi arwah mak dia tak garang sangat kan? Arwah mak tak garang. Dia lembut je lah. Arwah mak dengan arwah bapa memang jauh beza lah. Dia lembut, dia penyabar. Jadi tu, macam Datuk cakap tadi, Datuk Razif ni dia dah pergi ke KL dulu. Lepas tu Datuk Jailani, lepas tu baru Datuk Misbun Misbun. Datuk Misbun. Lepas tu Rahman, saya. Rahman baru coach. Jadi, saya rasa kalau macam coach ni, dia dah nampak perjalanan abang-abang tu untuk pergi merantau, wakil negara. Jadi mungkin dekat situ dah timbul rasa macam, aku pun nak jadi macam diorang lah. Ada macam tu? Macam saya kecil lagi kan. Kecil lagi tengok diorang pakai yang diorang kan. Semua, cantik-cantik, segak-segak macam ni kan. Macam ni kan. Semua masa tu. Lepas tu belakang ada Malaysia, baju kan semua. Bila aku nak besar, tak sabar nak besar tau. Lepas tu tak sabar nak pergi KL. Masa tu dia orang dah tinggal, Datuk duduk rumah ni lah. Rumah. Dengan bapak training. Dengan bapak. Lepas tu ada saudara lah tinggal sekali. Training lah, training dengan bapak lah masa tu. Dengan bapak, lepas tu dengan dia ada kelab. Nama kelab tu Kelab Starlight. Kan ada orang besar-besar lah. Join dengan orang besar-besar lah. Jadi Datuk dulu, masa kecil-kecil tu, Datuk Misbun ni dia dah ada title apa? Masa sebelum coach pergi KL tu? Masa sebelum Datuk pergi KL tu? Dia masa tu ialah national under 18 champion, lepas tu national champion semua. Lepas tu dia dah pergi keluar lah, luar negara. Dah pergi dah masa tu? Dah pergi dah. Masa tu Datuk kat kampung lagi? Saya kat kampung lagi. Saya pergi KL umur 13 tahun. Masa tu semua dah besar-besar kan. Semua dah wakil Malaysia lah. Dekat BM. Laluan masa tu dulu macam mana? Kita kena masuk state dulu ke apa? Sama lah? Sama macam sekarang. Kalau kalau macam sekarang kan, kita menang MSSM bawah 18, bawah 20, national bawah 18 tahun kan. Kita dah menang tu automatically BM ambil lah. Faham. Macam tu, single, double, automatically BM ambil sebab itu dia kita ada quality kan.
Masa zaman saya, kita umur 13, kita pergi sekolah sukan Bukit Jalil. Zaman Datuk pergi mana? Tak ada, saya pergi sekolah WI, Victoria Institution. Oh, tu sekolah macam sekolah sukan lah. Itu kira macam sekolah, kalau badminton bagus, sekolah kat situ. Oh, okey. Sekolah kat situ. Dulu sekolah WI satu lagi sekolah St. John. Sampailah tingkatan 5. Lepas tu saya sekolah WI dengan adik-beradik lah semua abang-abang. Sekolah WI semua. Okey, Itu semua kat situ. khas lebih pada badminton lah. Tapi game lain pun ada juga. Ada Bola juga. ada, olahraga ada. Tapi kalau badminton memang kat situ. Yelah, faham. Itu Jadi waktu tu sampai tingkatan 5 lah. sampai ke tingkatan 5. Okey. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Lepas tu bila lepas SPM je, memang dah nekat lah. Okey. Bila lepas SPM memang dah nekat nak teruskan kerjaya badminton. Jadi masa tu diserap berlatih dekat Dekat BM. BM. Masa tu kat mana? BM dulu dekat ni, Komplek Belia Bandaraya. Oh. Komplek Belia Bandaraya kat Ceras tu. Kat Ceras. Dulu kan ada Stadium Kuala Lumpur tu, Stadium badminton. Dia ada roboh ni. Ada roboh tu. Sebelahnya tu. Oh. Saya tinggal situ. Itulah tempat national team lah Ya, masa saya tinggal tu. situ. Masa tu zaman Datuk pergi ke sana tu, siapa pemain Malaysia waktu tu yang tengah top? Tengah top abang lah. Oh. Fisbul. Fisbul. Rahsia jalan ni. Abang-abang ni top? Abang lah top. Oh. Ya tu. Biasa pergi sana tu. Dia tengah top lah tu. Itu. Okey, Itu kita kelebihan kat situ lah. Bila abang ada kat situ, kita kan kecil lagi kan. Dia boleh guide kita. Okey. Masa tu kalau tengok Datuk Misbun semua ni dia dah lain lah. Pemikiran dah lain lah Dia kan dia macam yalah national champion apa semua kan. Gaya dia Gaya memang lah. gaya macam pemain Pemain negara lah kan. Pemain negara lah kan. So jadi ada dia punya status satu hari bila nak jadi macam dia, kita ada target kita Rapat lah. tak coach dengan dia masa tu? Dengan Datuk Misbun ni, dia semua ni. Saya masa lepas PM tu, saya pagi-pagi training dengan dia. Dengan Datuk Misbun ni? Pukul 4.30 keluar pergi SBA. Okey, Selangor Badminton Academy. Selangor Badminton tu pukul 4.30, pukul 5 dah main. Training dia dengan dia 2 orang. Dengan dia berdua saja? Sampai pukul 6 lebih je tu. Extra training. Itu extra saja. Dia yang ajak bawa. Lepas tu ada satu time tu memang training dekat SBA tu, national training. Lepas tu pukul 8 lebih 9 sambung. Sambung itu national training. Itu. Kita buat extra training tu time pukul 5 sampai pukul 6 lebih. Wow. Extra training dekat court tu. Extra training dengan dia dulu. Dengan dia dulu. Pukul 5 pagi sampai pukul 6.30 pagi. Rehat jap, makan-makan jap. Sambung lagi training. Pukul 8, 8.30 sambung lagi training. Itu national training. Itu baru national training? National training. Okey. Itu saya pernah dengan dia. Jadi best coach, best Datuk masa tu siapa? Fukok Keong. Fukok Keong lah. Fukok Keong ada, Ong Ben Tiong ada. Ada lagi lah yang apa macam dulu Chong Weng Kai apa semua. Jadi Datuk Misbun ni dialah yang mendorong, membawa orang kata bagi Datuk sendiri nampak lah kan macam mana nak jadi champion tu. Ya. Kan? Memang daripada dia lah sebab cara dia training macam mana. Dia suka training pagi-pagi. Okey. Pukul 4.30 pagi dia dah training dulu. Pukul 4.30 dia dah pergi jogging dulu apa benda semua kan. Itu sebab dia berjaya bukan kata dia sendiri nak. Okey, kemahuan dia tu. Kemahuan nak. Walaupun national training tu ada 2 sesi tetapi tambahan dia buat. Hari-hari konsisten? Hari-hari tiap-tiap pagi. Nice. Jenuh juga nak ikut kan? Jenuh. Pukul 4.30. Yelah nak bangun pukul 4 4.30 pagi hari. Tak boleh tidur lewat. Yelah. Tidur lewat bangun pening kepala. Yelah. Pukul 9 lebih 10 tidur dah. Tidur lah kan. Tapi itulah kunci dia disiplin lah tu kan. Itu sebab saya belajar daripada dia lah kan. Belajar daripada dia pagi-pagi tu bangun lepas tu buat extra training tu semua. So daripada situlah kita punya peningkatan naik. Itu kalau tak ada bukan senang nak lawan yang jago-jago dunia. Betul. Masa tu Joko Sprianto lah, Paul Eric lah. Ada yang Cina punya lagi. Zhao Janhua lagi apa semua. Macam mana nak menang? Betul. Itu. Ramai nak tanya
kalau Datuk Misbun, Datuk Rashid, Coach Rahman ni main single. Macam mana Datuk Razif dengan Datuk Jailani ni dia boleh partner pula? Dia main double partner pula berdua? Dulu kita dua-dua, single double. Single double. Dua-dua. Okay. Saya pun ada main double juga. Oh, zaman tu. Double saya Thomas Cup tahun 86, lepas SPM kan. Saya main Thomas Cup tahun 86, saya main double dulu. Oh. Second double. Second double. Second double. Masa tu saya single yang keempat. So single kira reserve lah. So saya dapat main second double. Jadi kira macam dia orang ni partner, kebetulan tiba-tiba si menang je, bagus pula macam tu. Tapi memang saya pun dulu boleh main dulu. Okey, yalah. Kira macam ada ranking lah. Oh. Itu sebab dia pilih saya. Okey, boleh ada ranking. Boleh main double juga. Waktu tu kira macam double tu saya lagi bagus daripada Chai Sung Ki lah. Chai Sung Ki pun ada dekat reserve dalam Thomas Cup team tu. Tapi Chai Sung Ki tak dapat main. Dia reserve. Double. Dulu dia saya open main. Dulu dia open. Dia tak ada macam single player, double player, tak ada. Tak ada. Maksudnya, dulu sekali campur single double. Macam Datuk Chai Sung Kit tu pun dia pun ada main single juga. Ada main dulu. Ada juga. Sama. Okey. Tapi dia lebih kepada double lah sebab single dia punya fitness tak berapa bagus. Tak cukup. So dia fokus lebih pada double. Okey coach, masa training dekat national team tu lah. Training dengan siapa masa tu? Training kat national team saya ada local coach ada dulu Pok Awak national ni lah, national coach. Lepas tu yang sebelum tu Tanjikan daripada China. Tanjikan daripada lokal. Lokal dulu pernah. Dulu Tanjikan dulu chief coach national yang jaga Miss Boon lah. Masa tu saya junior lagi. Junior lagi. Saya pun pernah dia jaga saya. Lepas tu selebihnya tu Sufian Abu Bakar ada. Dan lepas tu Cina lah. Daripada China Fang Kaixiang, Han Jian, Yang Chen Chanji. Macam-macam lah. Kalau sekarang kan kita ni banyak didedahkan dengan orang kata sport science. Perubahan adanya tambahan sains sukan kat dalam latihan. Macam zaman dulu ni tak ada sangat pun benda-benda tu. Jadi kalau macam sekarang kan kalau kita training tu tough, dia orang tengok benda ni tak sesuai dengan ni ke apa ke. Dulu tak ada. Dulu tak ada coach kan. Tak ada. Jadi apa training yang kata yang paling kau lah yang coach pernah kena dulu? Saya training yang paling kau kalau paling kau yang tak boleh lupa daripada coach Fang Kaixiang tu lah. China tu. Dia datang waktu umur saya. Dia datang tahun 87 ke 88 je tu lah. Memang kau lah training dia. Coach. Memang kalau fizikal dia paling kuat lah. Dia lari ke? Dia bukan lari yang itulah 400 meter tu lah. 400 meter 100, 200, 400 ada, 800 ada. Tetapi memang suruh kita buat 90%, 100%. Kali 8 set. Macam mana nak buat? Sampai tarik-tarik kaki lah. Masa dengan dia tu? Masa dengan dia tu memang kurang-kurang masa tu tahun berapa? Kurang-kurang pun 90% lah kena intensity tu. Masa tu tahun berapa? Tahun 88. Tapi masa tu lah coach pick kan? Tahun 7, 88 macam tu. Time tu lah saya pick. Time dia datang tu. Sebab fitness dah naik. Tapi memang training dia berat lah. Macam buat gym kan. Waktu tu gym tu setakat biasa-biasa je, free weight je kan. Macam sekarang canggih-canggih. Dulu macam buat bench press lah, buat yang itu adalah exercise tu. Tapi yang susah buat squat. Kita kan kecil je, 60 lebih kilo badan kan. Umur baru lebih kurang 19 tahun. Dia suruh buat sampai 180 kilo. Berapa umur 19 tahun masa tu? 180 kilo? 180 kilo. Half squat. 130, 40, 50, 60, 70, 80. Lepas tu turun balik. Aduh. Lepas tu kalau bench press tu setakat 60 kilo ke 70. Macam tu lah. Dengan dia lah? Dia general lah? Dengan dia lah. Lepas dia general. General lah? General. Aduh. Tak ada ikut kau punya kemampuan ni apa semua tak ada. Aku nak 70 lah. Lepas tu kalau full squat tu 70 lah daripada 70 kilo. Full squat.
Kalau boleh 80 lah naik. Kau. Yelah Datuk kan. Sebab apa? Dulu, masa tu main 15 point. Yeah. Kan? Main 15 point ni kita ada service over. Yeah. Lepas 0-0, kita tak dapat point, tukar balik 0-0. 0-0, 0-0. Boleh sampai 2 jam boleh jadi lah. Betul. Sekarang ni 21, tukar servis macam tu je kan. Jadi fitness tu memang kena on top lah. Itu pada saya pengalaman dia yang paling tough lah. Paling training. tough lah dengan dia lah. Ada pernah training sampai 3 sesi pun ada. Jadi kalau macam dekat court tu, training dia, kalau dia bagi mati shuttle, Okay. dia suka dekat atas meja. Dia tu atas meja? Okay. Dia bagi atas meja. Atas meja, kita sorang je. Kalau 20 minit, 20 minit lah. 30 minit lah kita sorang je. Tak ada, lepas ni tukar. Tak ada? Maksudnya 30 minit tu stay situ? Situ. Pak lah. Lepas tu, pukul. Rest sekejap, pukul lagi. Macam main game tu. Bila time kita defend lah. 20 sampai 30 minit. Masa tu tahun 87 dah start training dengan dia. Tahun 1990 tu dah Commonwealth 88 kita Thomas Cup final. Thomas Cup final. 90 final. 90 champion. 92 champion. 92 champion. So pembukaan Dialah yang mengubah tu lah. mengubah. Oh. 88 tu. Masa tu lah lahirnya Fukok Kiong ni. Dah berapa lama tak final? Jadi yang kalau macam Razif Jalani ni dia pun training sekali ke apa? Sekali lah. Oh, sekali juga. Sekali. Dia tak ada macam coach double. Tak ada. Dia pun ada kena jaga single double. Okey. Kalau dekat gym tu pun semua, dia jagalah. Aziz Jalani pun jaga. Faham. Sekali. Apa training yang paling klasik sekali lah? Macam zaman sekarang tak ada. Training paling klasik. Kalau macam saya, dekat court. Dekat court ke. Ataupun luar court ke. Macam training race. Kalau dekat court tu lebih kurang je. Dekat court lebih kurang je. Dekat court tu lebih kurang je. Cuma kalau dulu fizikal je memang kau lah. Fizikal kau Fizikal kan macam mana tau. Kalau dulu time dia tu belah petang buat gym dulu. Weight training dulu. Weight training tu yang berat-berat tu. Okey. Lepas tu rest kejap. Buat shadow. Pakai jaket. Jaket berat. Pakai jaket berat 5 kilo, 10 kilo. Buat shadow. Buat shadow. Lepas tu buka jaket, buat lagi shadow. Lepas tu dia tunjuk. Yang dia tunjuk tu. Tu kiri kanan depan belakang tu. Ikut dia. Kalau kita tak boleh ikut, jadi jerit daripada stage tu. Dia jerit. Itu. Dah buat itu kan. Dah habis tu, footwork tu. Kira sekejap. Lepas tu, agility pula. 3 court. Dia pergi balik. Macam-macam agility kan. Itu. Agility pula. Lepas agility, okey, rehat kejap. Last kali sprint. Pergi balik court sprint. Dia court sprint. Siapa last ulang lagi. Coach tak last lah. Last tu ke last ni kan ulang lagi. Macam itu. Yang selalu krem, Chia Sungkit, orang Tameng. Selalu krem. Mana tak krem pun macam tu. Yelah, bukanlah macam sekarang ni training aircon. Sekarang fizikal tak ada macam tu lah. Tak ada. Berapa persen je. Tahu lah. Tapi bila training macam tu, apa yang coach rasa bila masuk court bila main tournament tu? Benefit dia lah. Tournament memang fit lah. Rasa fit lah. Memang fit lah. Cuma satu kurang experience. Okey. Kadang-kadang kena kita dah fit, betul-betul fit, tenaga apa benda tu semua. Tetapi experience tak cukup. Skill tak cukup. Itu yang buat kita kalah. Tetapi slowly lah, sikit. Peningkatan dah naik apa semua. Dekat situ, kita punya game lagi solid lah. Lagi mantap lah. Tapi memang fizikal tu memang sangat membantu lah. Jadi coach, masa Piala Thomas 1992 tu. Masa tu, Malaysia ni dah 25 tahun dah. Tak dapat Piala Thomas, betul? Ya. Jadi, gambaran suasana sebelum pasukan Malaysia tu join Piala Thomas tu lah. Maksudnya macam mana yang bentuk pasukan tu sampai kau rasa macam tu pasukan terbaik lah. Okey, kita sejarah ada kan. Saya masuk Piala Thomas 1986 dah. Waktu lepas SPM saya masuk Piala Thomas double. Lepas tu 1988 single ketiga.
Okey. 1990 single pertama. 1992 single pertama. So dekat daripada situ saya dah ada pengalaman. Banyak pengalaman kat situ. Dapat pengalaman daripada kekalahan tu semua lah kan. Apa semua. So jadi kita ada azam lah. Tim kita ada azam. 86 ketiga. 88 final. 90 final. So dekat situ dah 2 final ni. Okey. Kan? Target ni 92 mati-mati nak champion. Nak jadi juara. Itu. Masa siapa presiden Datuk? Presiden Tan Sri Elias Omar. Tan Sri Elias Omar, ya. So dia punya tim pun yang main tu masih ada lagi. Razif Jalani, Foo Kok Keong. Tim yang sama. Tim yang sama tu. Tim yang sama daripada tahun 86 tu. 86, 88, 90, 92. Tu Razif Jalani ada lagi, Foo Kok Keong ada lagi. Okey. Chai Sungkit ni yang baru. Sungkit pun ada. Okey. Tu termasuk Sungkit. So kira macam setengah daripada tim tu ada setengah daripada player tu. Kan ada 9 Jadi pemain-pemain kan? yang dah ada experience lah. Yang dah experience, ada 5 orang kat situ. So kita lebih banyak pengalaman, lebih ada keyakinan lah dekat situ. Faham. Untuk julang Piala Thomas tu. Tetapi bukan kata mesti kita boleh dapat, tak ada. Adalah Onak Duri kat situ, halangannya kat situ. Kita kalah dekat grouping tu kita kalah dengan Korea. Tetapi kita tak patah semangat, kita boleh datang balik kan. Dalam pasukan tu waktu tu siapa yang macam ketua pasukan lah? Ketua pasukan Razif. Razif paling senior lah. Paling senior dia lah yang kapten lah. Dia lah kapten apa semua. Peranan dia masa tu penting tak? Peranan dia penting bagi support lah. Memang bagi support kita lah kan. Dia ada pengalaman. Dia muda-muda pun dah All England champion kan. Umur 18, 19 tahun masa tu. So dekat situ dia bagi dia punya pengalaman semua. Macam mana nak handle pressure pun semua kan. Tekanan. Bukannya senang. Tengok je daripada luar senang. Tapi kita yang nak main kat dalam tu. Kita macam mana kita nak kawal kita punya emosi. Kita punya tekanan. Kita punya gemuruh. Macam-macam. Apa ni? Masa tu final, coach final dengan siapa masa tu? Masa tu final dengan Ardi Wiranata. Okey, siap. Okey, Datuk. Apa ni, macam Datuk cakap tadi kan, ada cabaran, rintangan tu masa grouping, kita kalah dengan Korea. Lepas tu, semangat pun motivasi dah turun sikit, tapi masih lagi orang kata tak patah semangat apa semua kan. Sampailah kita dapat lepasi pusingan separuh akhir tu lawan China kan. Menang dengan China. Dan final lawan dengan setru utama lah, Indonesia. Jadi Indonesia ni memang satu tim yang sebenarnya kuat masa tu. Jadi coach masa tu lawan dengan Ardi Wiranata. Jadi dihadiri dengan ribuan penyokong dekat Stadium Negara waktu tu. Lebih 12,000 dengan sorakan, dengan apa. Coach turun sebagai pemain yang pertama. Pemain pertama ni, seorang pertama kan. Betul. Macam mana, ya Allah, macam mana perasaan tu kan? Gemuruh ke, tekanan, pressure tu macam mana? Itulah sebab memang saya dah ada pengalaman kat situ kan. Okey. Saya ada pengalaman main dekat Stadium Negara tu. Lepas tu kan saya menang Malaysia Open 1990, 1991 kan. So ada dia punya kekuatan kat situ lah. Memang daripada segi rekod saya ada menang dengan dia. Menang dengan dia, kalah pun ada. Tetapi saya lebih suka main dengan dia daripada main dengan pemain satu lagi tu. Macam Alam Budi Kusuma. Apa semua. Bila tengok draw, saya jumpa dia. Sedikit sebanyak saya ada keyakinan kat situ. Tapi tak adalah kata saya boleh menang senang. Tetapi untuk menang tu, dia punya peratus tinggi. Faham. Jadi kita ada confidence sikit. Lepas tu disusuli dengan kita punya sorakan, kita punya supporter, penonton kan. Memang ada supporter daripada Indonesia kan, semua kan. Tetapi kita dekat tempat sendiri mesti kita punya supporter lebih. Betul. Itu membantu pun, juga lah. Membantu kat situ. So macam bila masuk je kat gelanggang tu, masuk kena penampilan kena. Kalau menang penampilan kena ada keyakinan. Tak boleh tunduk pergi, tak boleh. Yelah. Mesti ada dia punya gaya ada dia punya pergi pandang depan semua dengan betul-betul confident lah.
Jadi waktu tu taktikal semua tu, strategi semua dah siap lah. Semua dah siap sebelum tu, dah tengok video apa benda tu semua dah. Oh, zaman tu dah tengok Dah. Dah tengok video semua. Tapi yelah memang rekod video, tapi video yang itulah dulu apa tu yang 4 segi ke apa ke, macam itulah. Tengok study, bincang dengan coach macam mana nak main besok. Masuk game. Sebab sebelum tu dah tahulah cara permainan dia macam mana kan. Tetapi tengok video yang latest lah. Dia main macam mana. So tak banyak ubah kan. Jadi masa dah deciding 2-2 coach menang. Saya menang. Lepas tu Datuk Razif, Datuk Jalani kalah dengan Rexy. Kalau bukan Sorry. Di Hartono dengan Gunawan. Betul, dia turun dengan Gunawan. Lepas tu single kedua Menang, Fukok Kiong menang. Straight game. Double Yang double ni lah Chia Sungkit dengan Subingkiang ni. Lawan Rexy dengan Ricky Subagja. Okey. Itulah yang paling crucial. Okey. Itu yang paling crucial. Ni kalau kalah ni berat nak menang ni. Memang single memang berat nak menang. Yang belakang tu. Memang. Okey. Memang berat nak menang. Jadi mati-mati nak kena menang juga. Mati-mati nak kena menang ni. Okey. Itu. Chia Sungkit dengan Subingkiang ni pernah menang tak dengan pair Rexy ni? Pernah jugalah. Saya tak pasti. Tetapi memang daripada segi kekuatan lebih kurang lah. Okey. Lebih kurang itu. So sebelum tu prestasi Sungkit dengan Bengkiang pun tak berapa bagus. Okey. Sebelum tu sebab kalau ikutkan sebelum ni dia punya gandingan pun tak berapa serasi. Okey. Kadang-kadang ada masalah lah. Ada masalah dalaman. Macam itulah kan. Itu yang orang tak tahu. Betul. Itu sebab bila main dengan Korea tu dia dua tu kalah. Dah dua kalah. Macam punca lah masa tu. Kalah daripada mungkin salah satu daripada dia lah, tapi tak bolehlah katakan dia punca daripada dia kan. Itu. Tapi memang untuk dapatkan mata penting memang daripada dua ni. Betul. Itu. So memang tak, kalau boleh memang tak boleh kalah. Memang tak boleh kalah lah. Macam saya lah. First single tak boleh kalah. First single tak boleh kalah. Tak boleh kalah. Kalah habis. Itu yang pressure tu kadang tu. Itu sebab bila time tu saya tak pernah kalah. Single memang kena menang. Kalau kalah habis. Tapi penting tu yang first turun tu, kalau menang belakang ada confidence sikit. Ya. Dia kalau depan dah kalah, kalau main team event ni kan, belakang ni macam alamak, dia punya pressure tu lebih tinggi kan. Sebab kalau kekuatan yang boleh, bukan kata yang single ketiga tu tak boleh dapat mata. Tetapi daripada segi strength kan, tim kita dengan tim lain, negara lain, kita untuk dapatkan mata penting tu 4. 2 single dengan 2 double. Okey. Itu yang penting. Yang 4 ni, yang 4 first ni. 4 ni. Ini. So, kalau satu kalah, 3 ni kena cover. Kena cover. Nak tak nak? Nak tak nak kena cover. Kalau macam saya kalah, 3 tu, 2 double dengan 1 single, tak boleh kalah. Okey. Sebab kita punya belakang tak berapa strong. Ya. Yang last tu. Ya. Okey. Itu. Bukan kata kita merendahkan dia. Okey, tak betul. Tetapi daripada strength. Kita fikir realistik lah. Realistik. Itu. Faham. Jadi masa tu kita menang kan. Dengan sorakan, dengan orang kata. Pada saya sebenarnya, ini yang saya dengar daripada ramai pihak lah kan. Orang kata peranan sebagai, orang kata masa tu pucuk kepimpinan lah. Kan, presiden sendiri, orang kata yang memberi turun padang, memberi semangat tu bagi kesan yang bagus tak? Betul tak? Pada saya, presiden memainkan peranan yang penting lah. Yelah kan. Sebab dia yang berani mengubah perancangan BM waktu tu lah kan. Sebab dia yang berani bawa masuk jurulatih luar. Okey. Sebelum ni tak ada jurulatih luar. Semua lokal saja. Semua lokal je. Dia yang first time lah bawa masuk jurulatih daripada China tu. Masa tu negara-negara lain dah ambil tak jurulatih Malaysia ke macam sekarang? Tak ada. Tak ada kan? Tak tahulah. Yang ada lah. Ada dulu pemain Malaysia, bukan pemain Malaysia, ada melatih dekat Kanada. Oh. Ada. Tetapi kita tak pernah ambil jurulatih luar. Itu yang pertama sekali tu. Dia bawa masuk Fang Kasiang. Lepas tu 1950 bawa masuk Anjan. Okey. 91 ke apa? Bawa masuk Yang. So jadi bila 1992 tu tim kita dah kuat. Jadi dengan ada jurulatih-jurulatih yang pengalaman ni. Anjan kan juara dunia, Yang juara dunia.
ada kualiti lah daripada segi latihan kat situ. Jadi Presiden Elias Omar ni lah. Ya. Dia yang memegang peranan lah untuk ubah masuk sistem tu jurulatih. and bagi peningkatan yang bagus lah. Latihan kita lebih berkualiti lah. Datuk, ini sebenarnya saya nak Datuk cuba kita panggil murtabak Singapura, tapi kita komersialkan nama dia jadi murtabak. Biasa orang ingat makan murtabak Singapura, murtabak je bulan puasa. Betul-betul kita kat bulan puasa kan. Tapi sebenarnya murtabak ni kita boleh makan bila-bila masa je. Ya, betul. Tapi yang best ni Datuk, macam Datuk punya ni, topping cheese. Ni yang special ni. Ni tak pernah tengok. Tak pernah tengok kan? Itu pernah tengok. Ni tak pernah biasa tengok. kan? Yang ni lah yang specialnya kat kita kat murtabak. Jadi Datuk, boleh cuba ni, boleh cuba. Kita lepak-lepak dulu kejap. Kita ambil angin kejap. Betul. Kalau rajin insyaAllah boleh. Boleh tu kan? Mana tahu boleh kaya. Macam Datuk. Aku biasa-biasa je. Jadi bulan puasa ni pun, kita murtabak ni, kita ada berkongsi rezeki lah dengan golongan-golongan anak-anak yatim. Jadi setiap pembelian, siapa yang beli dekat Bazar Ramadan ke dekat Peraya tu, selama bulan puasa ni, kita ada bagi sumbangan dekat golongan-golongan anak yatim yang memerlukan ni lah. Semua. Okey Datuk, macam mana rasa dia? Okey. Nah, kopi dulu. Jadi akhirnya waktu tu kita dapat menang Piala Thomas selepas 25 tahun. Apa kesan pada waktu tu? Ialah masa tu mestilah populariti meningkat. Orang kata sini sana orang dah kenal masa tu kan. Jadi macam play dulu bila dah ada populariti, dah ada nama ni, macam mana nak kekalkan orang kata disiplin tu, orang kata fokus, konsisten tu. Memang bila kita dah menang kan, dah jadi juara apa semua kan, kita tak boleh nak slow down. Kita kalau boleh nak kekalkan dan terus tingkatkan lagi. Kalau kebanyakan sekarang pemain-pemain kan, bila dah jadi juara tu, pada pandangan diorang tu, dah cukup. Aku maintain je, dah cukup lah. Tetapi sebaliknya, tak. Memang kena tingkatkan lagi. Sama macam dulu kalau saya jaga Datuk Chong Wei kan. Dia dah menang, nak menang lagi. Sebab apa? Satu, sebab apa dia boleh maintain dia punya prestasi? Sebab bila time training tu, dia tak ada kata main-main, tak ada. Memang training 2 jam solid tu. Itu sebab dia boleh maintain 6 tahun nombor 1. Yelah. Dunia. Macam mana? Betul. Kadang-kadang kita pun heran kan. Tetapi memang komitmen dia betul tinggi. Sama lah kalau siapa yang jadi juara apa semua, kalau nak kekalkan prestasi memang kena macam itu. Maksudnya kena bila dah dapat tu kita nak lagi. Bukan nak kata tamak. Bukan kata tamak, tak ada. Nak maintain dekat top tu, training tu tak boleh setakat biasa-biasa. Tak boleh. Memang kena luar biasa. Betul. Macam tu. Lepas tu kena jaga kualiti. Faham. Bukan hanya setakat pergi training, hari-hari pergi training. Kualiti tu kena jaga. Biar training tu tak panjang, tapi kualiti. Biar tak panjang tapi kualiti. Sebab diorang ni dah pernah lalui daripada bawah kan. Dah sampai atas. Bila dah sampai atas, jaga kualiti tu lah. Faham. Itu. Jadi Datuk, apa ni lepas Piala Thomas tu, sampai lepas 4 tahun selepas Piala Thomas tu, Sukan Olimpik Atlanta. Itu adalah Sukan Olimpik yang pertama yang pertama badminton. Yang kedua. Bukan, sorry. Yang kedua. Itu adalah Sukan Olimpik yang kedua yang badminton involve. Ya, pada tahun 88 trial. Okey. Tahun 1992 yang pertama. Okey. Tahun 88 di Korea, 92 di Barcelona. 92 tu saya ada main. Ada main tapi kalah dekat quarter final. Quarter final saya kalah dengan Thomas Tolorison. Lepas tu Razif Jalani menang. Gangsa. Dapat dia Gangsa. Masa 92 tu. Razif Jalani menang 92. Ya. 96 coach pula menang Gangsa. Waktu tu Gangsa di Atlanta. Di Atlanta lah. Di US. Jadi waktu tu, masa 96 tu umur apa coach? Umur 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun. Memang bila 92 tu, tahun 92 saya tak dapat kan. Tak dapat pingat. Memang saya berazam tahun 1956. Apa sekurang-kurangnya dapat pingat Gangsa pun pada saya pun dah memadai lah. Tapi memang target saya sebelum tu pingat emas lah. Pingat emas lah. Tetapi
walau macam mana pun pada tahun tu 96 tu saya azam untuk dapatkan pingat. Dapat juga coach. Alhamdulillah dapat. gangsa Walaupun gangsa pada saya alhamdulillah syukurlah. Masa tu umur 28, ada terfikir tak Olimpik yang next ni tahun 2000 aku nak lagi? Lepas tu saya saya continue main, teruskan main sampai tahun 2000. Sampai tahun 2000 tapi banyak kecederaan. Oh, dah ada injury. Kecederaan pinggang, kaki kiri kanan, lutut, lepas tu ankle, banyak sangat lah. So yang paling berat sekali pinggang lah. Yang buatkan rasa belakang, macam ada limit. Belakang. Bila main kadang kalau tertarik dah kena rest beberapa hari kan. Lepas tu lutut lagi. So jadi kat situ waktu tu memang kalau betul-betul saya nak qualify, saya rasa macam boleh sebab saya punya ranking pun dalam belah-belah juga. Oh, boleh lagi. Belah-belah juga. Kan? Kalau ikutkan, kalau saya betul-betul maintain. Tapi pada saya kalau hanya untuk lepaskan nak main sukan Olimpik tu, tapi untuk dapatkan pinggang pun susah. Memang sendiri bila tahu memang susah sebab dibelenggu oleh kecederaan. Kita tahulah kondisi badan kita kan. So pada saya lebih baik saya tarik dirilah. Itu sebab saya bersara tahun 1990 tahun 2000 tu saya tahun 2000 bersara. Sebabkan kecederaan lah. Itu. Jadi waktu tu bersara masa tu umur 32. 32. Yelah masa tu pun dah meningkat usia dah apa. Sebab nasib baik waktu 1996 saya dah dapat pingat. Tapi kalau 1996 tu saya tak dapat pingat, mungkin tahun 2000 tu saya teruskan. Oh, saya teruskan main Olimpik. Kalau tak ada cedera tu, main lagi tu. Main lagi tu rasanya. Tahun 2000 tu. Faham. Sekejap. Okey, Datuk. Apa ni sepanjang karier sebagai seorang pemain lah. Dalam Datuk punya seteru tu ada Joko Supriyanto, ada siapa ni Ardi Winanata, tu Zhao Jianghua, apa semua, Paul-Eric Ayrosen, sampailah ke zaman Foucault Keong, sampailah ke zaman-zaman coach pun pernah lawan Peter Gate baru nak naik lah. Ya. Kan? Betul. Jadi dalam banyak-banyak opener ni, siapa yang coach rasa macam kalau aku lawan dia ni susah sikit lah? Ramai Sebenarnya. Memang ramai. Kalau dulu selalu main kalah, tapi tiba-tiba boleh menang pula. Lepas tu menang, lepas tu kalah pula. Ada macam tu. Tu kalau macam contohlah Hariam Tuharbi kan dulu muda daripada saya kan. Saya menang dia. Yalah. Waktu tu dia junior lagi. Tapi bila dia dah meningkat naik apa semua, nak menang dengan dia memang susah sangat. Apa semua kan dia ada pernah jadi juara dunia. Yalah. Kan? All England. So lepas tu tahun 1996 tu itu yang bila yang untuk pingat gangsa tu untuk menang pingat gangsa kena lawan balik. Itu saya lawan dia. Saya lawan dia tu waktu tu bukannya kata senang. Masa lawan dia bukan senang Bukan senang. Sebab yang game pertama dia dah menang, senang. Game kedua dia dah leading. Dia dah leading jauh. Alah macam mana lah aku nak dapat pingat ni, cakap. Try lagi, try. Itu try menang pula. Menang pula yang set kedua. Jadi macam antara pemain ni tak boleh lah macam kita konsisten menang dia tak ada. Masing-masing ada ni kan. Kita kadang kita confident kalah pula. Yelah. Bila kita tak confident menang pula. Tak tentu. Sepanjang karier coach, apa kejuaraan yang coach idamkan tapi tak dapat? Yalah, All England tak dapat. Yalah, kalau boleh pingat emas lah, sukan Olimpik. Itu banyak lah kan. World Champion tu. World Championship saya lebih-lebih sampai quarter final je. Kalau All England tu final. Itu. Tapi saya bersyukur lah dengan apa yang saya dapat. Betul lah. Walau macam mana pun rezeki sampai takat tu je kan. Yalah, betul. Tapi walau macam mana pun memang saya bersyukur saya diberi rezeki di dalam dunia badminton ni. Alhamdulillah tu kan. Alhamdulillah. Dapat bagi sumbangan lah pada negara. Lepas tu kan. saya dapat bagi sumbangan untuk negara. Yalah. Itu bukan, itu kira macam
ada orang-orang terpilih jugalah yang boleh betul tak? Betul. Boleh wakili negara dan bagi sumbangan. Kira Yelah, saya ramai yang main macam saya ni main, kita tak dapat nak peringkat tinggi macam tu kan. Kira kita antara satu orang yang terpilih lah untuk beri sumbangan pada negara. Dalam sukan badminton sendiri juga kan. Okey coach, lepas tu beralih ke bidang kejurulatihan. Dan kita tahu coach pernah melatih Datuk Wira Lee Chong Wei sendiri. Boleh coach cerita sikit macam mana boleh beralihnya? Coach memang minat ke arah kejurulatihan ni? Macam mana permulaannya tu boleh jadi jurulatih di BAM waktu tu? Sebelum tu lepas tahun 2000 tu saya tolong kelab Nusa Masuri lah. Okey. Dengan abang-abang semua, Miss Boon, jalani. Dan pada tahun 2003 tu BM offer lah. Saya dengan Miss Boon. Oh, dua-dua sekali? Dua-dua sekali saya dengan Miss Boon. Miss Boon chief coach, saya bawa assistant dia, bawa dia lah. Itu. So bila BM offer tu, memang saya rasa saya pun banyak pengalaman dekat badminton kan. So kalau saya tak curahkan pada pemain-pemain yang baru, rugi pula. Rugi juga. Itu yang saya fikir, saya join coaching lah. Jadi pemain dengan jadi jurulatih satu bidang yang berbeza kan. Apa perbezaan yang ketara yang coach nampak kalau sebagai pemain? Apa cabaran dia sebagai pemain dan sebagai jurulatih itu sendiri? Okay. Kalau pandangan saya, sebagai pemain kita jaga diri kita sendiri. Okey. Kita jaga kita je. Kalau sebagai jurulatih, kita kena jaga ramai pemain. Ramai pemain. Kita punya tanggungjawab tu lebih kepada pemain-pemain. Pemain ni macam mana, dia punya perangai macam mana, dia punya macam nak handle. Handle macam mana. Yang ni panas bara, yang ni tenang sangat pula. Apa semua macam mana nak bagi motivasi dekat pemain-pemain ni semua. Jadi cabaran ada tapi berbeza lah. Berbeza. Macam pemain kita penat fizikal, kita penat badan, sakit badan. Kalau pemain kita jaga diri kita je. Kita jaga diri kita jaga disiplin, jaga training kita. Macam tu. Macam tu kan. Tapi kalau jurulatih besok kita nak kena fikir lagi. Kita fikir program mau buat program macam mana. Lepas tu nak tingkatkan pemain-pemain ni macam mana. Nak improvekan diorang. Macam mana kalau diorang injured. Kalau diorang tiba-tiba dia punya motivasi dia turun. Macam mana nak itu. Macam mana kita nak ni handle. Coach sendiri pernah jaga Datuk Wira Lee Chong Wei kan. Berapa tahun coach jaga dia? Lebih kurang dia. Bila saya masuk tahun 2003 tu, saya dengan Miss Boon memang dah pegang dia. Dah jaga dia lah. Apa yang specialnya jaga Datuk Wira Lee Chong Wei ni? Apa yang coach nampak? Bezanya dia dengan pemain-pemain lain ni? Beza dia dengan pemain lain, dia nak training. Dia nak training? Dia nak training, dia nak improve, dia nak maju. Kalau kadang pemain lain setakat pergi training je, habis training balik semua, lepas tu pergi tournament sampai quarter ke apa ke, pada dia cukup semua. Kalau dengan Chong Wei lain. Kalau dengan dia, kalau training kena yang sparring tu training tak betul. Sparring tak betul, dia marah. Marah dia kan? Mau training, tamu training keluar, kasih orang lain masuk. Macam tu. Dia jadi macam tu lah. Maksudnya dia punya naknya training tu. Naknya quality training tu. Sebab kedatangan dia, kalau pagi-pagi 7.30 training, pukul 7 dah ada. Yelah, dia tu dah ada. Hari-hari. Konsisten, tak pernah lewat. Sebab saya pernah tengok sekali. Dia nombor 1 tau. Yelah, nombor 1 dunia. Tak pernah lewat. Fikirlah. Sebab saya pernah tengok sekali, ada satu malam tu saya tengok All England. Kita tengok dia main All England. Malam, kita tengok dia menang final. Besok ialah kat England. Lusa pagi dia dah training pula. Pukul 7. Sebab apa? Bila balik kan dekat airport, coach besok semua training. Okey. Kita coach pun kita tak sempat nak rehat. Kita coach kawan-kawan 1 hari 2 hari kan. Terpaksa lah. Ikutlah pagi. Dia tu nak Dia nak. Itulah tak nak ikut lah. Itulah yang jadikan dia tu. Kalau saya sendiri saya nak rest 1 hari. Yelah, rest dulu 1 hari kan. Terus. Chong Wei. Betul. Itulah dia, kelebihan dia kat situ. Itu sebab
kenapa ada boleh maintain nombor 1 dunia 6 tahun, semua boleh champion 1 tahun, ada 8 tournament champion. Tengoklah disiplin dia. Tak adalah macam lepas champion All England tu balik nak rehat sekejap seminggu dengan family kejap. Kan rehat. Mungkin kalau player lain. Kan. Mungkin player lain macam tu ada kan. Dia tak ada Balik airport besok nak training lagi. Kadang-kadang bila time Raya Cina ke, pagi-pagi dia jogging baru dia pergi beraya. Ke training dulu ke. Jadi itulah yang orang kata kemahuan dia, disiplin dia dan konsisten. Ya, sebab dia sendiri nak. Bukan kata apa-apa dia dengar cakap coach, dia apa semua, tetapi dia ada sendiri dia punya rutin. Dia punya target dia, goal dia. Dia ada sendiri. So bila dia dah macam tu, coach lagi senang nak jaga dia. Yelah, lagi senang lah nak jaga. Itu. Coach tak payah nak paksa. Cokit. Kenapa dia? Kenapa? Tak ada. Dia sendiri nak pergi. So kita support je. Kita support lah. Dan player nak macam tu. Ya. Lebih senang. Lebih senang kan? Itu yang dah bagus. Yang tak bagus ni, kena paksa. 2 kali ganda lah. Macam mana? Patutnya. Tapi nak champion. Bila tanya, target apa? Nak champion. Tetapi training, tak macam champion. Olimpik London 2012. Datuk Wira Lee Chong Wei final. Lawan dengan Lindan lah. Seteru utama lah. 2008 dah kalah. Kalah teruk kan dekat Beijing. Jadi 2012 ni peluang untuk balas dendam lah. Jadi macam mana Datuk Wira Lee Chong Wei ni, persediaan dia untuk lawan dengan Lindan ni, macam mana motivasi dia waktu tu? Chong Wei tu sebelum tu persediaan dia tak berapa bagus. Tak berapa bagus sebab dia dibelenggu kecederaan. Ankle. Pergelangan kaki. Itu. So jadi kan dapat tengok kan awal permainan yang first round ke? Dia rubber set. Rubber set. Dia rubber set. Sebab apa? Dia punya pergerakan masih tak stabil apa semua kan. Ada rasa sakit lagi apa semua. Ada masa tu ada rasa sakit lagi tu Ada rasa sakit. Itu. So jadi memang nampak tak berapa fit lah. Tak berapa fit, tetapi kita yang kena support lah. Kita yang kena support. Kita kena support macam betul-betul jaga dia, jaga kondisi dia. Bila time training tu make sure dia warm up betul-betul. Lepas habis training dia kena buat rehab, buat fizio. Jadi final tu di lawan Lindan tu, dia punya motivasi, kemahuan dia ada. Kemahuan dia ada. Memang daripada first round tu memang target dia nak dapat gol. Memang nak dapat gol lah. Target memang nak dapat gol. Tapi memang masa tu sengit betul kan? Sebab tahun 2008 dapat silver kan. Target 2012 tu memang dapat gol. Tapi memang perancangan kita tu waktu semifinal dia kena jumpa siapa yang Cina tu? Chen Long. Chen Long. Dia jumpa Chen Long. Kita pun rasa macam 50-50 juga kan? 50-50. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Lepas tu, saya dengan seorang lagi ikut lah, Siu Bok kan. Saya cakap dengan Chong Wei lah. Chong Wei, you masuk je court, you attack dulu. Tekan dulu. Attack dulu. So, bila dia attack, mati. So, dia dah leading jauh tau. Ada confident. Bila leading jauh satu, lepas tu, Chen Long dah kelang kabut. Sebab Chen Long punya kekuatan, dia main rally. Panjang tarik, kan, jauh kan. Jadi, bila mula-mula Chong Wei dah attack dulu, so jadi dia kelang kabut dan nak rally dah takut. So, dia attack balik. Bila dia attack balik, Chong Wei senang lah. Yelah, Chong Wei defend bagus. Tak banyak gerak. Macam tu. Itu kita punya taktikal kita. Menjadi. Terkena lah dia juga masa tu. Chong Wei menang senang. Yelah, masa tu semifinal tu. Saya menang senang. Kita pun heran. Boleh menang senang tu. So, memang menjadilah taktikal kita. Kalau Chen Long main tarik jauh, susah. Susah jugalah. Susah dengan nak sakit menang. kakinya. Ya, susah nak menang. Itu dia punya advantage kat situ lah. Untuk prepare Final yang tu. di final tu.
Tapi Lindan coach, sepanjang coach jaga Datuk Chong Wei ni, Lindan ni memang pemain yang orang kata liat lah. Lepas tu dia ada karakter dia sendiri. Betul. Maksudnya dia pun memang tak nak kalah dengan Chong Wei ni. Kalau apa, tengok di final tu, memang Chong Wei yang kontrol lah. Chong Wei yang kontrol lah final tu. Sampai yang set ketiga tu kan, Chong Wei dah leading sampai 19-16. 19-16. Oh, kita pun dah dekat belakang dah pun dah menggigil lah coach. Menggigil apa semua ni. Dua lagi. Mana tahu Lindan punya game. Dia tukar speed pula. Memang pukulan-pukulan dia jauh-jauh belakang pun semua. Bila lepaskan masuk. Apa semua. Walaupun dekat dalam tu ada angin. Ada angin Ada angin apa semua tu. Tapi dia punya kontrol tu, memang kelas lah. Yelah, kita dah 19-16. Lagi 2 mata je kita nak dapat pingat emas pertama. Yelah, sebagai jurulatih pun mestilah kita pun nak juga menang. Betul. Kan? Kita nak tolong bantu dia. Tolong bantu apa semua tu kan. Nak cipta sejarah. Betul. Tapi yelah, memang pemain ni diorang memang ada, dah sampai level tu. Dia punya kualiti dia main satu hal. Betul. Cara dia berfikir satu hal. Kekuatan mental dia satu hal. Tapi kadang-kadang memang saya selut Lindan tu sebab apa? Bila dia dalam tekanan pun dia masih boleh handle tekanan. Dia masih boleh control game. Bila kadang-kadang kalau kita berada dalam keadaan tekanan, kita suka main attack. Kita akan jadi automatik nak attack je kan. Sebab yalah dah tertinggal apa semua kan. Kalau boleh nak cepatkan nak matikan cepat untuk dapatkan point. Tapi dia tak ada, dia boleh lambung lagi, rally lagi. Tak ada mistake lah dia tu. punya confident. Memang betul-betul kelas lah. Kelas lah Itu memang berani lah. Dia memang berani Memang berani. Jadi coach jadi jurulatih tu di BM sampai tahun 2015. Sampai 2015. Lepas tu coach keluar sekarang ni tanggungjawab menjadi ketua jurulatih untuk pasukan Universiti Malaysia. Pernah jadi ketua jurulatih di Paralimpik lah. Dan mencipta sejarah juga, bawa Charlie Howe pingat emas pertama di Sukan Paralimpik. Dan jadi coach ni memang bukan saja satu sosok yang hebat, curahkan pada semua generasi sekarang ni. Saya tak guna nak simpan. Itulah saya macam saya orang ni. bertanya, saya bagi semua ilmu yang saya ada. Macam saya ni kan, saya pun baru dalam bidang kejurulatihan apa semua. Saya pun memang nak tahu juga, saya kena hargai juga macam mana pengalaman-pengalaman yang ada kan. Orang lama ni kan lagi banyak dia punya ilmu-ilmu dia. Betul. Kan? Betul. Zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin berbeza, tetapi kadang-kadang pandangan-pandangan dia orang tu kadang-kadang kita kena dengar juga. Kena dengar coach kan. Itu mana yang baik kita boleh gunakan. Betul. Jadi sebenarnya saya hari ni memang macam saya cakap lah, saya berbesar hati Datuk datang ke channel ataupun segmen saya ni hari ni. Memang ni satu sejarah lah. Macam sebelum ni saya pernah dapat dengan Coach Lexi sendiri, Tan Mun Yong sendiri, dengan Nur Izzuddin. Ni hari ni dengan Datuk, banyak sebenarnya cerita-cerita yang best yang kita dapat dengar, and saya harap pendengar-pendengar pun dapat inspirasi daripada kisah-kisah Datuk sendiri. Datuk, sebelum kita selesai, nasihat Datuk kepada pemain sedia ada sekarang ni yang tengah orang kata mewakili negara ni, mungkin ada sikit nasihat. Yang keduanya, nasihat Datuk kepada mungkin pemain-pemain yang baru nak meminati sukan badminton ni. Nasihat saya kepada pemain-pemain kebangsaan sekarang ni kan, teruskan latihan bersungguh-sungguh. Walaupun latihan tu tak panjang, tapi jaga kualiti. Jaga kualiti latihan tu. So dapatkan target apa yang nak daripada badminton ni. Lepas tu target berapa tahun? 2 tahun lagi ke, 3 tahun lagi ke nak main? So dekat situ All out. training betul-betul, all out betul-betul. Dapatkan seberapa banyak title. Pada yang sedang nak berkecimpung dalam sukan badminton ni, berjinak-jinak sukan badminton ni, kalau boleh pertama sekali disiplin tu kena jaga. Disiplin tu penting. Arwah bapa saya memang tekankan disiplin kat situ. Bila ada disiplin, insya-Allah
kita punya sukan badminton ni perkembangan untuk tingkatkan lagi kita punya standard tu lagi cepat. Betul. Pada saya disiplin, lepas tu dia sendiri punya kemahuan lah coach kan. Ya. Maksudnya sendiri nak training, bukanlah macam asyik bapak sendiri nak paksa je hari-hari kan. Saya sendiri di dalam keluarga badminton bukan kata harap ke mak bapak untuk paksa, tak ada. Saya sendiri yang nak. Kan betul tak coach? Kalau saya sendiri tak nak, saya takkan sampai sekarang. Takkan ada sampai sekarang ni. Yang penting diri sendiri tu, kemauan diri sendiri. Yang selebihnya tu kadang-kadang kawan-kawan boleh support je, tetapi yang nak paksa kita sendiri yang paksa. Betul. Jadi kita semua yang membesar macam saya dengan mungkin peminat yang menyaksikan, kita mengenali keluarga Haji Siddiq ni, dan kita membesar dengan melihat permainan-permainan mereka, dan bukan saja memberi sumbangan sebagai seorang pemain tetapi juga sebagai seorang jurulatih. Dan saya mewakili peminat-peminat badminton tanah air mengucapkan jutaan terima kasih lah atas sumbangan yang telah diberi sebagai seorang pemain dan jurulatih, dan kita mendoakan agar coach dan keluarga coach semua diberikan kesihatan yang baik di bulan Ramadan ni lagi. InsyaAllah. Diberi kesihatan yang baik, dapat terus memberikan sumbangan macam ni lah kan, kata-kata semangat, dapat memberi kesan bukan saja kepada golongan-golongan macam saya ni, tapi golongan-golongan muda yang nak mencuburi sukan badminton ni juga. Jadi terima kasih Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sudi datang ke segmen. Nanti ada masa kita borak lagi boleh? InsyaAllah. Jadi ni rasa Datuk, macam singkat sangat Okay, cuba cakap Datuk, jangan lupa subscribe channel YouTube Amir Zainuddin. Jangan lupa subscribe channel YouTube Amir Zainuddin.